Sekarang kita nak buat untuk left dengan right elevation. Left dengan right pula. Front dengan rear elevation. So saya copy dulu ini. Kita copy everything lah. Kalau awak nak remove, awak remove yang ni. Everything except remove this one. So kita pergi di sini. Pergi satu lagi ya. So ini akan jadi left dengan right. Okay. So seperti tadi, gambar yang kita dah buat ni. Ini contoh yang penggunaan kita. Kita ambil insert, ambil import, ambil import. So kita ambil front elevation. So front, ini call it layer. Scale scale tadi kita tulis 1 kan. Why not kita ambil 100 supaya dia besar. Tak adalah kita macam tadi tercari-cari kan. Kita name dan kita letak dia kat sini. Enter. Okay. So easy. Alhamdulillah. Inilah cara dia. Saya tak stress lagi mencari dia kat mana kan. Ini front elevation. Ni saya scale awal-awal lah. Scale. Jadikan dia mungkin berapa ya? 50 kan? Okay, kalau besar. Pandu. Okay. So, kita scalekan dia mungkin 10 kali ganda lah. Okay. 10 kali ganda daripada yang ini ya. Okay. Ini yang kita nak lukis. So, kita letak ini dulu. Okay, untuk buat front elevation, kita nak tengok dia ada grid line 1, 2 dan 3 ya. So grid line 1, 2 dan 3 tu sama dengan section AA. Betul tak? So section AA ni kita boleh copy, masukkan dia. So, kita ambil section AA ni ya. Copy section AA. Dah siap ni. Saya letak dekat bahagian sini. Okay. So excited. So saya akan buka teks awal-awal lah. Macam insyaAllah akan jadi ni ya. So front elevation elevation. Kita ambil juga ini ya. Front elevation. Okay, so front elevation. Grid line dia 1, 2, 3. Basically kita boleh gunakan yang ini. Cuma kita perlukan juga front elevation. Taruh ni kat bawah dan kita perlukan this drawing ya. Okay, 1, 2, 3 ni. Kalau kita pergi kita nampak sana ya. So kalau ikutkan 1, 2, 3 tu sepatutnya bila ni saya copy ni ya. Bila kita buat front elevation ni saya lukis 3 segi lah.
Ni dia. Kita lukis sikit. Polygon. Okay. Number of sides sediakan 3. Enter. Specify. Describe. F8. Okay. So ini saya tulis saja dulu. Ini ketik dulu. Ini nak ajar awak sedikit berkenaan pemahaman bila melukis ni lah. Yes. Okay. Move. Kita besar sangat ni ya. Kita boleh kecilkan ni sikit. Okay. Kita masukkan teks. Insert text. Underline. Specify height. Okay. Satu saya ambil height ni 100. Enter. Enter. So text ni front. Okay. Okay. Kat sini. The opposite of front is rear ya. Kita akan copy sebelah. Akan buat mirror. Mirror. F8. Yes. Okay. Ini move. Akan jadi rear. Jadi rear. Okay. So setiap sesuatu tu ada pasangan dia. Jadi front tu pasangan dia rear. Ini front. Bila kita lukis front ni, kan, macam awak pergi berdiri sebelah sana. Jadi by right, nombor 1 sekarang berada di sebelah kiri awak kan. Sepatutnya nombor 1 sekarang berada di sebelah kanan awak. Awak kena rotate dia ya. Jadi bila kita nak lukis dia, umpama macam ni ya. Jadi di lukisan yang kawan nak lukis nombor 1 sebelah kiri, dia tak tepat dia. Pasal bila awak pergi ke depan ni, ni saya copy. Saya rotate ni. Ni F8. So, bila kita nak lukis dia, front tu dah ada kat depan awak lah. Sebelah kiri awak. Jadi sepatutnya 1, 2, 3 tu sebelah sana. Okay, pasal apa? Baru dia lebih tepat lah. Nanti kita betulkan dulu. Okay. So ini front awak kat sebelah sini. Jadi lukisan untuk yang elevation untuk section ni, awak pun kena rotatekan dia ikut yang ini. Okay, boleh faham ke? So, kenapa saya kata lukisan yang dibuat oleh Athirah ni tak tepat? Ya, so bila kita lukis front tu macam kita berduduk depan dia ni. So sekarang grid line 1 sebelah kanan, bukan sebelah kiri ya.
Kita lukis dia. Jadi untuk dapatkan grid line 1 nombor sebelah kanan, yang ini, yang section BB ni awak mirror dia. Okay, so saya akan mirror dia. Mirror dia sini. Okay, so ambil sebelah sini. Okay, F8 dulu. Ini. Yes. Okay, so nombor 1 sebelah kanan. So baru awak boleh guna yang ini ya. So kita nak selarikan. Okay, saya akan guna wall lah. Wall. Kita nak selarikan supaya grid line ini bertemu dengan grid line ini. Yang satu ni dia bukan satu bawah ni ya. Ini saya letak kat sini. Enter. Tu saya gerakkan ni. Boleh ikut ke? Boleh faham ke apa yang saya nak ajar ni? Boleh je. Ya. Kenapa saya kata lukisan yang aku dah buat tu tak tepat okay, so inilah center to center. Itu kita okay. Sekejap. Saya salah tengok ke? So, front elevation di sini. Grid line 1, 2, 3. Oh ya, betul lah. Saya salah tengok rupanya. Okay, so awak punya drawing sebenarnya tak ada salah. Front awak dekat sebelah sana. Dekat sebelah sini Saya salah tengok ni. Okay, bukan sini, ni rear. So, undo lah. Okay, undo. Ni. Sini. Saya nak rotate lah. Okay, so front awak dekat sebelah sini ya. So this is the front. This is the rear ya. So ni front. Okay. Let's exit. This one. Okay, so this is the rear. Rear elif ya. Rear elif yang mungkin nak kena terbalikkan dia. Okay, so front awak nak nampak ni. Okay, so itulah. Kita gunakan garisan. Baik, saya tak sempat see lagi. Garisan ni kita extendkan dia sampai F8. Ini by right, ini kena kat bawah lah. Okay, so ini saya movekan dia. Okay, sorry, tadi saya tersalah perspektif tadi. So this is right lah, apa yang Akira dah lukis tu. Saya yang tersalah tengok tadi ya. Okay, so jadikan dia brick wall. Ini saya nak movekan ini ke sini untuk semua grid line. Grid line 3 daripada floor plan ke grid line 3 dalam section review ni ya.
Okay, so ni dah bertemu. Okay, so ini sekarang ada uh, apa tingkap ni ya. So tingkap ni saya akan copy kat sini. Copy ini. Copy tingkap ni. Mesti dia tak kena betul Ini kita nak dekat kita match properties ya. Match properties yang ini kita copy je. Copy ini di sini. Okay, so ini kita buang. Let's copy ni. Kita replace tingkapnya ya. Okay, so untuk ini kita boleh extendkan dia. Yang tingkat eternity tu adalah tingkat W1. Dalam ni kita tak nampak tapi ketinggian dia macam tu lah. Ketinggian W1 saya assume dia sama tinggi dengan betul. Kalau tak sure, cuba tengok dalam apa jadual pintu tingkap. Okay, ketinggian W1 itu dalam 1800. Okay, so saya kita buat extendkan sini ya. So ini kita lukis ni kita tak perlulah, ni kita delete. So benda ni kita tak perlu, kita boleh delete. Dalam ni tak nampak, ini tak ada, ni pun tak ada, kita boleh delete. Ini pun sama, ni tak ada. Kita nampak luar, elevation kita nampak luar je. Okay. So ini kita extendkan dia, ambil extend. Ya, sorry. Extend yang bukan gambar gunting ni. Extend, ambil boundary edges. Lepas tu, sini select object. Kita ambil crossing. Crossing. So kita mungkin boleh lukis apa tingkap dulu kot. Tengok ada lukisan untuk tingkap ni dekat section, mungkin section BB. This one ini ada kan. So kita boleh copy tingkat W1 kat sini. Copy bahagian sini, bahagian ni dan bahagian ni. Ni kita ambil daripada sini kita tingkat W1. So tingkat W1 dia lebih pendek daripada dia tingkat yang ada ni Lepas tu kita tengok dia punya dimension. Dimension dari sini ke sini 9.
9 lebar tu ya. So ini dia punya ni lah. So kita berhenti kat sini. Kita boleh extendkan dia. Extend on the edges. Crossing. Crossing sini. 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 Sini ya. Kita boleh ambil shampoo untuk pastikan ni. Shampoo. Sekejap. Kita ulang shampoo sini. Okay, so saya suka pakai shampoo dia boleh creamkan sekali ya. Dia ada dua yang ada shampoo. Okay, so yang ni kita ambil dia. Cream. Kita infuse. Crossing ya. After cream, kita inject. Sekejap. Nak cream, kita inject. Ini tingkap dia, lepas tu kita ada kita ada counter ni ya. So counter ni kalau tengok dalam floor plan, panjang counter ni, ni panjang counter ni ya. Kita biar kopi sini, kopi sini, kopi sini, ambil tepi ni ya. Satu, kita boleh extend dia. Ambil extend from the edges. Pusing. Okay, tak apa. Ni kita ambil shampoo je. Shampoo. Ini. Ini. Shampoo. Ini. Dan sini. Okay, kita ambil shampoo. Ini. Ini. Shampoo. Okay. So itu kita punya counter. Okay, so atas dia rupanya ada kat kecil sini ya. So, kita kena lukis je lah nanti. Di sebelah kiri kanan ni sekarang jadi bata-bata. Jadi kita boleh deletekan dia. Ni W1 kita boleh ambil ni. Gerakkan. Activate. Okay. Jadi. Itu. Okay, so ini apa yang bahagian bawah ni ada sama je. Okay. So saya akan masukkan apa ukurannya apa kat sebelah sini ada bukaan dia kan. Dan so ini kena ukur guna scale ruler untuk lukis bahagian yang di ini ni. Mana? Tiga puluh lima. Ini adalah dalam 60 kali 60.
60 kali 20 eh. Okay. Aku lukislah. Offset 20. Itu Oops. Ini dalam apa? 600 kali 200 eh. So atas ni saya offset 200. So ini apa? Dia ini dimension ini ke sini tak ada 50 eh. So ini saya offset 50. Ini ke sini. Okay. So saya offset 300. 300 dari sini ke sini. Jadi kita ada offset 50. Ini ke sini ya. Lepas kita ambil sampel. Sampel ini ke sini. Dan ini kita boleh mirror. Ini sini. Okey ya. Ini ke sampel. So ini dah. Kita trimkan dia. Trim, ambil cutting edges. Sini. Ini. Kita tengok kaca dulu lah. Okay, so ini yang bukanya. Lepas kita boleh guna line symbol ya. Atau saya guna hash je untuk buat cross untuk tanda void ini. Line. Ini seperti saya keluar, saya tukar dia layer hash. Ini satu. Okay. Nanti saya boleh ambil satu teks dan boleh tulis hash kat situ saya ambil mati line text. Mesti text line starting point kasih pahat ke okay, saya akan tulis apa sebut tak jadi text ambil single line text justify text high enter position next the bot ini tanda besar jadikan dia point 2
Okay, so ini saya tukar property daripada text small lah pasal dia kecil. Okay, done. Okay, kita ada simbol untuk kaca kan. Kaca yang kita delete, kita tak nak. Simbol kaca daripada template template ni ada, tengok yang scale 150 terus yang hujung. This class okay, so kita nak seragam, kita boleh copy dia daripada ini ke sini. Okay. So ini void ni kita boleh dia ada crisscross macam ni, jadi kita boleh tukar kepada mungkin line yang bukan continuous, jenis line style, line type by layer, line width, style bukan line type by layer. Okay, kita boleh ambil hidden, nampak. Lepas tu kita boleh ambil story Google dia punya ni. So, 1,200. 1,400. 1,500. Okay, tadi 1,000. Okay, okay. So 1,000. Okay, so dia nampak ni lah. Dan tu kita boleh kecilkan lagi seperti ni. Kalau teks ni kita nak nampak ada beza, kita tekan 400. Ini kosong. Okay. Ni 8. Okay, nampak lah dia. Okay, so ini kita boleh delete. Kerana wall ni kita tak nampak, kita just nampak tepi dia. Ini sikit lah. Okay. Erase. Undo. Berarti erase. Okay, so nampak ni so dinding batu bata ni kita boleh sambungkan dia, nampak elevation. Kita erase di sini, erase ni. Kita boleh erase extend.
edges. Extend. Then this is our bound edges. So ini kita extend jugalah ya. Extend tepi ni. Berapa kita extend kan? Kalau kita ambil je extend ni. Dulu juga kita ambil extend, lepas tu ambil boundary edges. So this is our boundary. Okay. So lukis apa? Bumbung dia lah. Pasal buat dia. Okay, so ini dia guna layer tadi ya. Saya tukar layer ni tadi ya. Blue finish ya. So saya tukar layer blue finish. Buat line. So, kita ada lebih line. Tapi this one. Ni nampak dari luar lah ya. Okay, enter. Yang lain, yang kita boleh delete ni ya. Okay, kita export dulu. Export. Buat shampoo dulu. Shampoo this one. Ini dengan ini. So yang lain tu kita boleh delete. Shampoo ini dan ini. Yang lain kita boleh delete. So ini kita nampak juga. Kita boleh shampoo ini. Dengan shampoo. Okay, so ini kita dah dah siap untuk ni. Dan kita boleh delete yang tak nampak lah. Kita boleh delete this one. Yang ini tak ada, ni tak nampak. Kita just nampak yang nyata je. Yang trim, kita boleh trim je. Kita boleh trim. Kita save dulu. Okay, so boleh ikut ke so far? Nampak jelas tak yang lukisan saya tunjuk ni? So yang lain kita kita tengok layer ni, kita buat brand dulu. Okay, kita pergi ke layer slab.
So ini kita combine ya. Combine ni sebelah sini. Ambil chamfer sebelah sini combine dengan sebelah sini. Okay. So yang lain, yang ni kita tak nampak ni, kita boleh delete dia. Yang contoh. Okay. Tadi kita nak ni. Kita nak ni. Lebih pada shampoo yang ni. Mana? Okay. Ni kita iriskan yang bahagian dalam ni. Kita tak nampak dia. Ini. So ni kita iris. Condition nampak tak? Kalau dalam elevation. Oh, okay. Ni kita iris. Iris. Ya. So offline ni nampak kita macam nampak kulit luar je. Sini, iris ni, iris yang ni semua. Iris. Okay, iris lagi. Ini. Okay, boleh nampak ini pun kita boleh erase. Okay. Okay. So dah nampak macam ni, kita nak pun probably kita tak nampak lah. Iris ni. Mungkin tak nampak. Probably kita nampak ni lah so saya akan this case apron ni ya. Shampoo kita ambil sini. Shampoo dengan sini ya. Iris yang tak nampak ni. Iris. Itu. Iris yang ini. Boleh nampak macam ni ya. Kita iris.
So nampak dua line macam ni. Apa lagi? Bumbung. Okay, so bumbung yang atas ni ya. Bumbung atas ni. Kita buat line. Okay. Jadi sampel lagi. Okay, so ini kita match frequency. And this one. This one. This one. So, trim. Ada ni tak nampak kita trim. Cutting edges. This. Okay, boleh nampak ke kelas? Mana kita buat elevation. Okay, basically kita dah siap elevation. Sekarang kita nak masukkan hatching. Kita tukar kepada hatch. Lepas tu kita ambil hatch. Ambil shake dulu. Oh, okay. So kita kena tukar angle dia. Lepas kosong kot Is it? Okay. Kosong. Dan kosong. Enter. Okay, so tu dia bumbung. So angle ni dah ada. Macam ni, match seperti match ini dengan ini. Enter. Okay. Okay kelas, agak ni dah siap ke drawing kita ni? Kelas dah siap ke? Of course kita belum siap lagi the specification ni. Yang mana yang saya jawab tadi, buat satu garisan. Okay, itu kita buat garisan. Sini enter ya. Lepas tu buat specification dia lah. Mula-mula saya gerakkan dulu. Ini off. Ini untuk distance lah ya. Kita letak dulu specification dia. Tu nanti kita akan edit dia. So, untuk rooftop, lepas tu brick wall tak perlu. Concrete top. Okay. Brick wall kena ada juga. Okay. Nak buka brick wall tu. Okay, kita ambil. Duduklah dekat brick wall. Okay. Ini concrete ni. Tapi ada okay, apa lagi? Mangrove tu engineers. Technical kot yang group ni Move. So yang bawah tu ya. Edit. Okay, kita text edit. Edit. Tulis je. Concrete roof tiles. Okay, so ni metal deck roof tiles
Yang kita tunggu dia. Ikut specification yang sudah buat tu. Sampai 3 mm PH maka that group finish at 30 darjah with single angle. So big roll is on both sides. 110 big roll 110 kan. Satu kosong lah. Big 20 kali 20 campur 20 satu kan. Okay lah, betul lah. Itu yang ni counter hasil counter top tu engineering detail lah. C counter top move engineering detail. Itu engineering detail. Okay, groove line cement plaster kot cement plaster. Groove lines tu architect detail lah. Pasal benda ni aesthetic engineer. Cement script. Cement plaster. Cement script. Cement script. Okay. So yang ni saya betul-betulkan sikit untuk jadi kekemasan dia ya. Pun kita boleh tarik dia supaya dia. Okay. Ini kita tunjuk sini ya. Okay kelas, kalau kita tu berhenti selepas roof apa sampai di sini, selepas saya siap, ni boleh ke? Nanti yang rear tu nanti buatlah sendiri kan, dia mesti tak susah sangat. Ni so elevation ni kita tengok groove dia, kita nak lukis groove ni. Kita nak lukis yang groove ni. Okay. Terus itu punya grid line ni. Dulu. Ini dia 200. Okay. Okay lah. Sikit lagi. Awak semua ada kat sini ke? Dah ke mana dah? Okay, sudah bukan ni. Okay. So kalau ikut sini ketinggian ni
200, 200, 50. Okay, saya tak sure. Tapi saya ingat dekat sini group dia, saya akan offset 200 dulu. 200. Untuk group tu, saya nak gunakan lampu ya. Set 50 pula. Mungkin saya buat satu je layer group je lah. Satu. Mesti. Group. Group ni tak buat lah. Tu Okay. Ya, saya bagi warna putih atau warna dark grey ya. Jadikan dia color layer. Okay, so offset lagi 200. Offset lagi 50. Offset lagi 200. Okay. Set lagi 50. Okay, so ini kita akan tukar kepada warna groove. Masuk yang sini. R. Layer group nombor 1. Group. So ini kita tukar kepada layer groove. Mana dia? Groove. GRO. Okay. Close. Okay. Lepas kita ambil apa? Offset lagi 50 pula. Untuk dalam sini ya. Sini. Dan ke sini ya. So yang ini kita akan mesh property. Mesh property. This one. This one. This one. Okay. The trim. Pages. Sini. Buat ini. Okay. Kita visit kecil ya. Okay. Kita trim lah. Trim. Trim sini. Trim sini. Trim sini. Oh. Itu. Okay. So ini kita trim the edges.
Mungkin saya ambil macam peti dulu. Sini macam peti. Enter. So ini kita dah mungkin kita bahagikan ke, kita trim balik lah ya. Macam kita trim dia. Tapi ini tapi ni pada sini. Okey, alhamdulillah. Ya, so ni kita dah sebelah sini. Kalau awak nak senang, awak boleh mirror pun boleh ya. Mirror. Biasa kita maintain after erase ni. Erase ni. Kita maintainkan dia jadi kuning. Erase ni. Ini simple. Ini. Ini. Okay, so kalau kita nak sebelah tu kita tak nak, kita nak remain as ni, kita boleh ambil property, ambil yang ini, mesh dengan yang ini. Okay, enter. So yang ini kita maintain. Yang lain ni kita boleh mirror je. Ambil line, kita buat midpoint di sini. Okay, kerana saya tak rajin nak buat satu-satu lagi, benda sama je. Lepas tu saya mirror, ambil sini, mirror this one. Ini semua ni. Mirror sini. Sini, enter. Okay, so dia dah ada. Kenapa pula dia besar? Kenapa dia tak kecil macam yang lain eh? Okay, sebentar saya erase dulu. Mungkin Azmi silap. Saya ambil line. Delete. This one. Yang ke sini. Sekejap. And erase. Macam tu lebih besar Kita ambil mirror yang ini. Okay, this more like it lah. Okay, so kita trim. Kita trim. Okay, dah siap. Okay, so inilah kita punya front elevation. Alhamdulillah. Di sini, lepas tu kita masukkan di dalam satu blok. Okay, ya. Sini. Cement groove tadi Okay, so cement script groove ni
Tadi saya dah delete ambil ni, move ni, masukkan dia ke sini. Ini situ dia. Okay, right. Yes, di sini. Okay, sudah siap move ni, masukkan dalam itu blok tadi. Okay, here. Mana equation Okay, kelas. So nanti bila nak buat dia terbalik daripada ni. Okay. So ini nanti awak boleh trim lagi lah. Contohnya kalau saya akan trim cutting edges kat sini. Lepas tu saya akan ambil pasir. Okay, boleh. Okay, so nanti cuti hantar assignment ni. Okay. Dan assignment yang lain. Ground floor, section A, B, B. Okay, dengan roof plan. Boleh? Okay, saya akan stop recording. Dah pukul 1 Terima kasih. Terima kasih, Doktor. Okay.